Assalamualaikum sahabat, selamat bertemu kembali. Sekarang ini tahun 2026. Selamat tahun baru tuan-tuan. Selamat tahun baru. Jadinya untuk tahun 2026 ni saya jangkakan banyak lagi pilihan motosikal yang akan masuk di pasaran Malaysia lah. Macam-macam jenama nanti ada. Jenama China ada, mungkin jenama daripada Jepun pun ada, kan? Banyak nanti akan masuk. Sekarang pun dah banyak ada banyak pilihan lah motosikal lah. Tapi sekarang musim skuter. Tak kisahlah anda memilih skuter ataupun motosikal, mana-mana pun nak dengam. Yang pentingnya sesuai dengan jiwa anda, diri anda, bajet dan sebagainya. Jadi soalan dia sekarang, sebab sekarang banyak pilihan motor mahal dan motor murah. Paling banyak pilihan motor yang murah lah. Itu dia. Macam mana ni cerita dah lama. Oh hoi, nak pilih motor mahal ke nak pilih motor murah? Mana satu nak pilih kan? Tak apa bang, yang kejap dulu lah, yang kejap dulu. Mana satu nak pilih, mahal ke murah? Ui, baik shoot. Okey. Okey, kejap. Saya kena berhenti sekejap sebelum kita sambung lah kan. Sebelum kita sambung tu, saya kena berhenti sekejap. Sebabnya saya merasakan damper saya lari sikit. Damper saya lari sikit. So sekejap, saya pun dah lupa lah mana plus. Sekejap. Ayak, saya dah lupa mana satu. Sekejap. Lawan, buang. Lawan kot. One, two. Okay, dua je. Hari tu ada adjust sikit damper. Sebabnya kenapa saya adjust, saya tak tahu. Lepas tu ni tadi tarik, tadi 200 dia goyang sikit. So dia kena adjust balik, kena ketatkan sikit. Kena keraskan sikit. Jom. Alamak, dengar. Okey, saya cerita yang motor mahal dulu lah. Motor mahal ya tuan-tuan. Mahal ni mungkin subjektif lah. Mungkin mahal lain, orang lain mahal dia lain. Orang lain kata macam 30,000 pun dah mahal. Ada orang macam tu. Ada orang kata 100,000 pun mahal. Subjektif sikit lah. So kita punya mahal ni kita ambil 50 ke atas lah. Kita ringkaskan supaya biar hanya satu cerita. Kita punya mahal semua 50,000 ke atas. Sebab banyak lagi pilihan motosikal yang bawah 50,000 dan sisi besar. Macam-macam jenama, terutamanya jenama daripada China lah. Banyak sangat. Alamak. Kalau motor mahal ni tuan-tuan, sebab saya dah rasa banyak motor kan. Satu bagus dia, dan dia mahal. Lepas tu jenama dia dah stabil, jenama lama lah. Contohlah Honda, Yamaha. Kalau contoh saya KTM boleh juga. Agak mahal juga motornya. Kita akan dapat hampir satu benda yang sama, iaitu kita riding tanpa perlu cakap macam ni lah. Saya dah cakap patah kerti. Kita riding tu, motor kita tu keluar kedai tu, speknya dah cukup ngam dah. Kita tak perlu risau pasal handlingnya. Kita tak perlu risau pasal brakingnya. Tak perlu risau pasal tayarnya elok tak elok, maksud saya suspensionnya macam mana. Dia bagi tu dah cukup sedap dah. Dah cukup sedap untuk kita tak perlu fikir pasal barang-barang apa yang ada dekat motor tu. Kita just fokus untuk riding saja. Dan riding kita
lebih seronok. Itu yang satu kebaikan yang saya nampak motor mahal ni. Brake sikit, alamak, goyah je. Itulah ni kan contoh motor yang mahal lah. Tak kisahlah motor second hand ke motor baru, yang jadi mahal lah. Kita ambil estimate atas RM50,000. Ok, kejap. Oh, kena keraskan lagi sikit. Dia goyang, dua tu goyang. Kena keraskan lagi sikit saya punya setting. Macam tu lah ni tuan-tuan. Macam tu ya, maksud saya macam tu. Kita boleh berembat je suka hati kita, sebab kita tahu motor kita ngam dan memang ada ngam. Nah, itu satu kelebihan lah yang motor mahal ni. Yang tak ngamnya mahal lah. Yang tak ngamnya mahal. Kalau kita beli baru, apa tu, tank insurans pun mahal kan, nak bayar bulan-bulan pun mahal. Tapi kebesannya tu kan, memang akan puas lah. Memang akan sedap. Dia punya kepuasan riding tu memang akan ada, confirm je. Oh, okey. Tapi tengok jenama juga. Macam contoh, saya punya macam contoh KTM Duke 790 sekarang kan, 49,000 on the road. Kira ngam-ngam je. Dalam konteks kita ni mungkin tak mahal sangat, tak murah sangat. Tapi dia puas. Handling cukup, semua ngam. Power ada, teknologi package bagus. Memang semua ngam, perfect lah bagi saya yang tu. Middleweight, tak besar sangat, tak kecil sangat, sedap-sedap je. Parallel twin, servis pun tak mahal sangat. So kita seronok lah, begitu, seronok. Itu antara yang saya nampak motor mahal lah. Saya nampak kalau motor murah pula, motor murah kita ambil 50,000 ke bawah lah. Apa-apa yang jenamanya mungkin tak berapa famous, contohlah mungkin ada orang takut nak pakai, mungkin tak tahu ketahanannya macam mana, kan, nak kena tunggu orang pakai 10 tahun baru kita ambil keputusan untuk memilih. Itu banyak motor murah ni, bukan saya cakap tak bagus je, sebab saya dah tengok banyak spek motor yang orang kata murah. Orang kata murah ni dia, kejap, bila dah murah sangat pun banyak pertikaian, kan. Oi, bagus ke apa ni, barang dia tahan ke tak tahan kan, macam mana ni, tu pun ada pertikaian juga. Tapi bagus je dalam motor tu murah. Bagus tu motor murah. Bila kita bawa motor tu dah, contoh kita dah beli, kita dah pakai, dan ada benda yang kita rasa tidak puas hati, contoh alamak brake dia tak berapa ngam, alamak tayar dia geli-geli, suspension je tak berapa nak baik sangat. Jadi anda kena pasrah lah benda-benda macam tu. Dan kalau ada bajet, kena tukar lah, tukar ikut apa yang anda nak ataupun keperluan anda. Ada orang tak kisah, dia memang nak merasa motor sisi besar, tapi dia nak murah atas alasan dia nak merasa je. So tak apa, terpulang. Ada orang dia nak yang ada duit lah kan, contoh dia tak nak rasa je, dia nak puas, dia nak puas. So dia ada option motor mahal, mungkin dia ambil, mungkin ataupun dia dapat motor murah pun boleh puaskan dia pun dah cukup baik lah, maksud tu. So kalau ada isu dari segi ketahanan ke macam mana ke, kalau rosak repair, macam itulah. Motor mahal tak rosak ke? Rosak juga. Kalau tak kena cara, rosak juga. Tapi itulah saya cakap, rosak tak rosak ni dia subjektif sikit. Kadang-kadang ada factory defect. So kita tak boleh nak cakap kan benda-benda macam ni. Dah bukan rezeki kita, rosak juga. Baik macam mana pun rosak juga. BMW pun boleh rosak, Ducati pun boleh rosak, Aprilia pun boleh, KTM pun boleh, Yamaha, Honda pun boleh, kan. Kalau bukan rezeki kita, rosak tak rosak. Macam itulah cerita dia. Kalau tak jaga motor, lagilah akan rosak. Jadi murah ke tak murah dia subjektif bagi saya. Kalau anda mampu untuk yang mahal dan spek yang bagus, silakan. Tapi kalau anda yang jenis nak merasa sisi besar,
Ini saja setakat yang saya mampu. Teruskan juga, tak ada masalah. Tapi bila ada sedikit sana sedikit situ kekurangan, saya rasa tak perlu dikomplain lah, sebab dia dah bagi harga yang semurah itu dan mungkin sisi sebesar itu dengan teknologi yang sebaik itu. Jadi mana-mana yang kurang tu, anda tukarlah aftermarket, benda macam tu, tukar ke apa ni, ataupun just pakai je ke, macam terpulang pada anda, kan, macam mana. Sebab banyak kalau kita bandingkan motor sekarang yang sisi besar, sangat banyak yang China punya brand yang murah-murah. 1000cc pun boleh dapat tak sampai 50,000, kan. Sangat, betul lah. Saya pun nak cakap bukan tak bagus, kita boleh cakap tak bagus. Bagus lah, mungkin dia dah R&D, dah buat itu, dah buat ini, dengan speknya, dengan Brembo-nya semua memang baik lah, kan. Cuma atas anda untuk menilai lah, sebab dia atas kepuasan diri masing-masing. Macam saya nak handling baik, saya nak pick up baik, macam tu. Suspension kena adjustable lah. Saya punya sekarang saya punya spek lah, saya nak spek yang macam tu supaya saya bawa tu seronok. Saya tak perlu fikir banyak untuk bawa, just concentrate untuk bawa je. Rengang betul lah. Rengang betul lah. Jadi macam mana tuan-tuan? Motor mahal ke motor murah ni, macam mana? Dia saja sikit lah, dia atas orang. Dia kadang-kadang dia cakap, saya mampu setakat ini, tapi saya nak pakai motor sisi besar, maintenance pun boleh setakat ini saja. Saya kata boleh je, tak ada masalah. Kita pakai apa yang termampu buat masa itu. Mana tahu lepas ni boleh pakai Ducati ke? Kan, mana lah tahu. Jom lagi datang. Jangan lupa share, subscribe. Aduh, jam betul. Assalamualaikum.